Hidden gem di Kedah. Jom aku tunjuk kat awak. Okey, tempat tersorok sikit dekat Kampung Payaterak, Perik, Kuala Nerang. 3.5 km daripada Jalan Mesak. Hampa kena masuk ikut jalan kampung. Follow je signboard tu. InsyaAllah hampa akan jumpa. Itu dia, kita sampai dah. Abang Ki payung kat apa sikit. Suasana tempat dah insyaAllah memang bersih, tenang. Dan seperti yang aku janji, jom aku bawa hampa tour penuh keseluruhan tempat ni. Untuk hampa yang nak plan main dalam grup besar atau nak buat family day, villa ni sangat sesuai untuk hampa. Masuk-masuk tu, hampa terus akan dapat 2 private pool. Yang ni betul-betul karan geng. Hampa nak mandi daripada pagi sampai malam pun tak ada masalah. Ini kawasan hall dia. For info, villa ni ada 4 bilik keseluruhan. Yang ni bilik pertama yang Abang Ki masuk. Bilik pembesar, sediakan katil queen kat hampa. Katil budak pun ada kat situ. Dan setiap bilik ada bilik mandi. Next aku bawa hampa pergi area dapur. Besar, kemas dan cantik. Sambil makan ramai-ramai tu boleh tengok anak-anak mandi dalam kolam depan mata. Design villa ni memang steady. Kita sambung tour lagi. Ni bilik nombor 2. Lebih kurang sama saiz luas dia. Ada katil besar satu, katil budak satu. Kalau hampa tanya villa ni boleh muat berapa orang, anggaran dalam lebih kurang 25 orang. InsyaAllah selesa lah. Dan ini bilik utama dah. Ekstra besar sikit. View terus hadap ke sungai dan kolam. Memang terbaik geng. Tadi dah tengok villa kan. Lah ni aku bawa apa area cottage pula. Semua 8 unit. Hadap swimming pool. Lengkap dengan bilik mandi sendiri. Cottage yang pertama ni besar sikit lah. Ada katil queen dengan sofa bed. Yang kedua ni ada balcony hadap sungai. Bilik dia kecil sikit tapi masih selesa. Nak masak jangan risau. Dapur disediakan. Yang mana malah tu boleh order terus. Dan yang ni suasana malamnya sangat-sangat mendamaikan lah pada Maki. Lampu dia cantik, angin dia sejuk weh. Hati pun rasa lapang Antara pot terbaik untuk hampa bawa family hampa healing kat sini. Info lanjut Abang kita nombor kat sini. Pakak-pakak boleh DM mereka, kontak mereka untuk booking. Jumpa lagi gang. Assalamualaikum. Peace.